Untuk korang kat luar sana yang ada mesin kopi tu, korang kena grab biji kopi ni. Korang tengok brand ni. Akak-akak dan abang-abang sekalian, ini bukannya cap-cap ayam punya brand tau. Ini Puro daripada Belgium. Yang macam aku pegang sekarang ni, ini adalah Noble Coffee. Apa beza bang? Saya tengok Puro ni ada banyak. Ada Noble, ada Bio Organic, ada Forte. Macam aku pegang ni, Noble ni, dia adalah biji kopi campuran Arabica dan juga Robusta. Korang dapatlah rasa campuran Arabica dan juga Robusta tu macam mana. Sebab tu dibuat Noble. Macam Forte ni pula, dia Robusta tapi ada campuran sedikit sahaja Arabica. Kalau korang nak buat kopi dekat rumah, mungkin korang nak feel sikit-sikit je Arabica tu, korang boleh prefer yang Forte ni lah. Sebab dia campuran sedikit sahaja Arabica. Dan yang ketiga pula, Bio Organic. Dia 100% Arabica lah. Abang-abang dan kakak sekalian, kalau suka dengan kopi Arabica, tak nak rasa yang macam biasa-biasa, ini memang pilihan korang. Mungkin korang nampak aku pegang yang besar ni je kan. Tadi ada yang besar, ada yang kecil. Sebenarnya kita bukan jual yang 1 kilogram saja yang besar macam ni. Sebenarnya kita ada jual juga yang 250 gram yang kecil tadi tu. Mungkin kalau kata korang nak try rasa dulu, boleh beli yang 250 gram tu. So kat mana korang nak dapatkan beans premium kita ni? Boleh masuk dekat kita punya profile, ada link dekat situ, tekan je link tu, okay?